Story time. Okay, time ni aku tak jaga booth, tapi member aku cerita lah. So aku pendekkan cerita tu. Adalah seorang customer ni, nama dia Bro A lah kan. Dia nak beli satu lanyard Umar Musumi ni. Lanyard tu last stock. Dan tiba-tiba ada seorang datang, Bro B lah kita panggil dia, nak beli juga lanyard yang sama. Ingat lanyard tadi last stock. Bro A ni macam, tak apalah, bagilah kat brother ni, aku beli yang lain. So Bro B ni macam terharu, ada terima kasih lah bro. Dia belanja yang Bro A tadi, kalau dia nak beli lanyard yang lain tu. Lepas tu dia orang macam exchange number, tapi kan exchange number phone lah, tapi lebih kepada exchange number ID dalam game. Macam wholesome-nya community ni. Tapi yang lawaknya, lepas tu dia orang buat dark joke pasal Umar Musumi. Macam, aku doakan Tokai Teyong kau tak patah kaki masa buat career. Siapa benda tadi baru nak wholesome. Aduh wai. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Vlog artis Ellie kali ini lain sikit sebab aku join sebagai helper seorang artis lokal yang agak famous. Adalah fandom tu lah. Day 0 pada hari setup. Okay, kita orang setup, start setup dalam setengah gitu. Walaupun Comic Fiesta buka day 1, untuk setup bermula pukul 6. Kita lewatkan sikit lah. Dengan kuasa kerjasama, kita orang siap dalam pukul 9 macam tu. Itu pun tak siap sempurna. Ada dah tu lompong-lompong standard tu. Tapi berbanding dia cerita masa dibuka dekat premium booth dulu, ni lebih cepat lah. Maybe sebab barang kurang. Time ni agak annoying gila sebab diorang tak buka aircon. Panas gila. Sebab tu kita orang macam rushing jugalah, sebab tak nak berpanas lama-lama dalam tu. Hare betul. Nah, inilah dia hasil setup malam tu. Okay, ni footage hari ataupun malam setup tu. Lepas kita orang setup, kita orang on the way nak balik, aku rekod sikit-sikit suasana dia. Okay, day 1. Event bermula dari pukul 9.30. Jadi untuk yang jaga booth ni kena datang awal sikit lah. Satu sebab lagi kita orang nak kena perfectkan kita orang punya booth tu. Sebab malam tadi kan ada lagi yang ruang-ruang kosong ataupun yang tak sempurna lah, macam ada benda yang tak tampal. Ni dalam pukul 8.30, 8.40 gitulah. For some reason kamera aku tak pick up audio. Aku rasa aku kena letak mic lepas ni kalau aku nak record. Tapi biarlah, lalas aku edit pun aku narrate juga. Bukannya aku pakai audio betul dalam dalam kamera tu. Kat luar tu dah start ramai orang, tapi actually ramai lagi kat belakang. Sebab belakang ialah pintu masuk sebenar, bukan depan ni. Okay, waktu ni awal pagi, baru start masuk, kira CF baru buka, dah ramai orang datang. Nak kena lain, masa ni time ni aku tak sempat nak duduk, betul-betul duduk. Kita orang terus ready nak serve. Itulah beza bila booth artis famous dengan booth biasa-biasa je. Terasa tu beza dia. Untuk yang stiker, diorang boleh pick dan choose, pilih dan ambil. Untuk merch lain, diorang kena cakap lah. So kita orang letakkan kod supaya tak keliru. Senang pakai kod. Nampak tu siap beratur kat belakang lagi. Time ni kita orang tak ada nak borak-borak sangat lah dengan customer, sebab kita nak bagi peluang pada orang yang tengah beratur kat belakang tu untuk datang dan beli. Kalau tak, nanti kan dia pandang lalas tak beli pun, dia belah terus. Macam kecewanya. Kalau korang tengok kat sini dah macam ni pun dah non-stop orang datang. So kita orang tak duduk pun, macam ready untuk diri, ambil, masukkan dalam plastik, bayar, pulang baki cepat-cepat. So nampak peletakan kamera kat sini. Biasanya aku macam tersorok sikit, tapi balik cakap, letak kat tempat terbuka sikit supaya dia nampak macam mengelakkan kecurian. Faham lah CF kan, event besar kadang-kadang ada je kes kecurian. So kita tak nak jangka. So letak kamera kat situ kira macam faktor keselamatan jugalah. Bukan sekadar nak buat konten ataupun nak buat vlog Okay, kalau korang fans Shino Bali,
dan korang mempunyai VPad ke, Digivice ke, pada masa akan datang, kalau dia datang CF lagi dan korang bawa benda tu, korang boleh battle dengan dia. Sebabnya biasanya dia akan bagi hadiah lah kalau korang menang battle tu. Saya saja for fun. Time ni orang dah kurang sikit, so dia ada masa lah untuk battle kejap. Nasib baik dia ada helper, iaitu aku. So time dia tengah battle tu, aku handle customer. Okay, habis dah day 1. Ikutkan banyak lagi, tapi lebih kurang je, tak ada benda menarik sangat bila duduk kat bila duduk menjaga booth. Tapi day 1 ni memang penat, ramai gila orang. Day tu kira half day lah, sebab ada lagi satu helper datang. So aku datang dalam pukul 12 jam tu dan belikan diorang lunch lah. Zeus, your son has returned. Security kat sisi boleh pula block orang yang bawa makanan daripada luar ni. So aku terpaksa kumpulkan beg aku untuk letak air cup. Basah gila beg aku. Shoot betul. Padahal diorang nak suruh beli makanan dalam KLCC tu sendiri. No way man, mahal. Okay, memandangkan booth dah ada orang, dah ada orang jaga, dua-dua, so penuh, tak boleh nak duduk. Bolehlah aku jalan-jalan kejap, shopping. Sambil tu aku carilah booth yang menarik bagi aku. Lagi-lagi merch dia orang, supaya dia bagi idea baru aku untuk next merch. Tak naklah benda yang sama kan, stiker je ke, poster je ke. Jangan bosan, nak benda lain. Baru menarik, baru kreatif. Okay, ni kira cerita aku sambil berjalan di Comic Fiesta lah. Okay, ni aku terjumpa Kueh Melion. So artis based daripada Singapore, dan dia ni kira inspiration aku lah nak buat vlog-vlog artis Eddie ni. Aku pun macam try jugalah plan nak join event di Singapore bila tengok dia ni, sambil borak-borak lah pasal borak-borak dengan dia pasal event di Singapore. One day maybe. Okay, artis di base daripada Taiwan. Aku tak berani tegur lah sebab language barrier. Tapi tengoklah dia buat flipboard machine ni. Benda ni auto, dia ada mesin lah dalam tu, tapi kena pasang sendiri. Nice. Okay, now kita pergi ke kawasan premium booth. Ada banyak booth-booth yang best dan juga artis-artis yang agak power lah kat sini. Contoh kita ada Sky, kita ada Nanaken, kita ada Bichimao. Banyak lah. Kat booth premium ni harga dia mahal sikit lah, tapi kau dapat tapak yang luas dan juga setiap seorang tu dapat dia punya kotak booth dia sendiri. Korang boleh tampal kat belakang tu. So basic booth tak ada benda tu, dan juga sempit. Tu je beza dia, tapi harga pun kat premium booth ni juga aku terjumpa dengan artis untuk komik si Juki daripada Indonesia. So, sempatlah berbual-bual dengan dia sambil sampaikan macam hasrat nak ke Komifuro. So dia bagi dia punya pandangan dan sebagainya, nasihat untuk ke Indonesia nanti. Kita berjumpa lagi dengan geng developer tabletop game lokal kat Malaysia, iaitu Geng Meja Belakang. Game tabletop dia yang paling famous ialah Drama Pukul 7 lah. Siapa yang tak tahu, kat sini diorang tengah promote game baru diorang bertajuk Hikayat. Panjang sebenarnya penerangan dia pasal game ni. I understand nothing. Tersempak pula kawan daripada Astana Tinta. Siapa nak anime yang dicicah local taste, datang jumpa diorang. Ni booth Kai Isoh, local artist. Tak silap dia ni seorang lecturer untuk Classroom college ke apa, tak ingat lah. Paling famous work dia ialah OC dia, Eco. Siap ada cosplayer lagi. Okay, last but not least ialah boothku. Aku dah beratur panjang untuk booth ni sebab aku nak beli barang-barang dia. Comel gila artwork dia. So ni apa aku beli dekat CF. First ialah keychain Narita Top Road daripada Nanaken. Next ialah tote bag Manhattan Cafe daripada Ku. Aku beli banyak barang daripada Ku ni. Aku beli juga dia punya akrilik. Akrilik dia ni boleh jadi keychain ataupun standee. Dia kalau standee dia hadir dengan Uma Musume punya starting gate. Korang boleh letak macam yang ni ataupun yang ni lah.
ataupun just jadikan dari kitchen ni. Aku ada juga pre-order baju dia, tapi tu lambat lagi nak sampai. Tak boleh nak tunjuk sebab tak sampai lagi benda tu. I am never gonna financially recover from this. Okay, petang dah makin ramai orang. Ini disebabkan hari Ahad tu hari last. Jadi inilah hari terakhir untuk diorang bershopping. Sampai kita orang terpaksa tukar cashless to cash only. Sebab line dalam tu teruk sangat untuk buat QR payment. Kalau korang dengar bunyi macam brrrr, itu bunyi kita orang punya kipas lah. Sebab walaupun dalam tu ada aircon, tapi actually dia macam panas lah sebab haba daripada orang ramai macam tu. Time ni kita orang dah start jual apa ni, kalau benda tu dah habis stok, jual je yang display. Sebab Sino Bali ni memang dia tak pegang langsung lah dia punya barang-barang tu. Kalau dia nak, dia buat sendiri. Dia tak perlu nak ambil daripada event ni. Tapi renyah lah sebab kita nak kena buang dia punya pelekat-pelekat yang dah melekat tu. Tu susah. Salah satu plus side letak kamera ni, kadang-kadang kita dapat tangkap gambar-gambar cosplayer yang cantik ke. Macam sekali-sekala lah kenalah ada eye candy dalam video tu kan. Nampak akak ni comel dengan patamon dia. Bercakap pasal cosplayer alang-alang ni, aku tak ada langsung ataupun kurang lah footage diorang. Disappointed! Sebab diorang ni cosplayer kat luar tau. Diorang tak dekat dalam. Sebab kalau kat dalam, kang prop dia terkacau lah, tersentuh sana sini, jadi rosak. So kebanyakannya diorang kat luar. Dan sebab aku ni kat dalam, bukan kat luar, aku jaga booth. So memang kebanyakan masa aku kat dalam dan bukan kat luar. So kalau korang tengok vlog ni kan, ataupun mana-mana vlog aku, kau tengok mana gambar-gambar cosplayer. Sebab memang tak ada. Ni vlog artis Ellie, memang duduk dekat booth je. Cosplayer. Tapi dia apa? Boleh sign tepi ke apa? Boleh. Nampak ni siap ada orang nak minta sign lagi. Kalau ada orang nak minta sign kau, maksudnya kau famous lah tu. Aku tak ada footage pula yang diorang nak sign kat TCG. Tu dah level-level master ni tu. By the end of the day, banyaklah item sold out. Kira apa ni, business kali ni sukses lah. Kita orang siap jual yang display merch lagi. Tak ada pula gambar daripada shot lain. Kalau tak dah nampak dah yang rongak-rongak tu sebab display dah kena ambil. Okay, dah habis event. Kita kemas dah. Kemas pun jadi senang. Sebab nak pasang susah, nak kena plan. Kemas just cabut je. Dan sebab setengah barang tu dah tak ada, jadi bag jadi ringan. Okay, kesimpulannya, pengalaman aku sebagai seorang helper artis yang agak terkenal ni ialah penat gila. Hampir tak ada masa nak bernafas, nak duduk, nak chill. Patutlah selama ni dia pun pakai helper. Macam aku lah kan, yang biasa-biasa ni buka seorang, relax-relax je, chill-chill. Tapi beza weh. Walaupun penat, tapi actually benda ni fun juga. Nak kena live, fun. Dan daripada penat-penat tu, aku actually belajar juga daripada benda ni lah. Contohnya macam cara penyediaan, cara pembikinan, cara nak melayan. Banyaklah juga. So bukan penat semata, ada juga pengalaman. Dan maybe aku akan improvekan diri daripada pengalaman yang aku dapat ni. Okay, tu je. Gianna, bye. Sekian saja video kali ini. Terima kasih sebab menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.